Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah. Wassalatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah. Qala subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni atas mentafsilkan puji. Kita dapat diberikan ruang, kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita bertemu lagi, iaitu dalam majlis qiraat, majlis bacaan, iaitulah bacaan kitab Al-Idah fi Manasik Haji dan Umrah karya Imam Nawawi. Alhamdulillah, sebagai penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita sama-sama dapat bertemu lagi pada malam ini di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati muqaddimah kita sampai kepada khatimah kita. InsyaAllah. Jadi kita sambung pada kata wa ulumuha wa syuruhuha wa rijaluha. Situ. Yakni pada menerangkan latar belakang musannif. Siapa musannif kita Idah? Iaitulah Al-Imamun Nawawi. Nama asal Imam Nawawi adalah Muhyiddin Yahya Ibnu bin Sharif. Itu nama asal bagi Imam Nawawi. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa asrarihi
ونفحاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلومها وشروحها ورجالها. Dan bermula ilmunya. Ilmu siapa? Ilmu Imamun Nawawi. Yakni dalam keadaan beliau menuntut ilmu yang sangat banyak. Nak menerangkan Imam Nawawi ini seorang ulama yang menuntut ilmu dalam segala bidang. Segala bidang ilmu beliau kuasai. Wa ulumuha, dan ilmunya, ilmu Imam Nawawi ini. Wa syuruhuha, dan syarah-syarah kitabnya. Tanda situ. Dan bermula syarah kitab-kitabnya. Senang fahamlah. Senang mafhum atas jalan itu. Atas jalan kalimah inilah syuruhuha. Dan bermula syarahnya, syarah Imam Nawawi itu, iaitu syarah bagi kitab-kitabnya. Warijaluha, dan para perawinya. Para perawi Imam Nawawi. Yakni orang yang menyambungkan ilmu. Orang yang menyambungkan ilmu Imam Nawawi, iaitu anak muridnya. Kepada anak muridnya lagi. Kepada anak muridnya lagi. Kepada anak muridnya lagi. Sampailah ke zaman kita sekarang ini. Para perawinya. Di sini tidak takluk atas kata perawi hadis. Perawi di sini, warijaluha di sini adalah perawi yang dimaksudkan, murad di sini adalah ilmu yang sambung menyambung, ataupun kita boleh kata kesinambungan ilmu. Kesinambungan ilmu Imam Nawawi itu daripada beliau sendiri kepada anak muridnya, kepada anak muridnya lagi, yakni anak murid kepada anak murid Imam Nawawi. Bersambung sampai zaman kita sekarang ini. Habis. Fasara aliman barizan. Maka jadilah ia Imam Nawawi itu aliman, seorang ulama, barizan, lagi menonjol. Disebabkan apa itu? Ilmunya yang beliau telah tuntut ketika berhijrah bersama dengan ayahnya ke Damsyik. Berapa lama beliau belajar dengan gurunya? Antara salah seorang daripada gurunya adalah Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Banyak gurunya, tetapi diterangkan secara ringkas latar belakangnya. Antara gurunya adalah Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Beliau menuntut ilmu dengan gurunya, sehingga kan beliau digelar orang yang menimba ilmu, orang yang menimba selautan ilmu. Selautan ilmu. Sehingga digelar seorang ulama. Begitu. Dan juga syarah-syarahnya yang sangat banyak. Syarah kitabnya sangat banyak. Dan anak-anak muridnya yang menyambung
akan ilmunya itu pun banyak juga. Sehinggakan beliau dijadikan beliau menjadi seorang ulama yang sangat-sangat menonjol, barizan. Habis. Walazimul istighalu. Walazimal istighalu bil ilmi. Dan bermula melazimi ia Imam Nawawi itu istighal, menyibukkan bil ilmi, dengan menuntut ilmu. Terjemahan di sini yang saya dobik, dan beliau tetap tekun menyibukkan diri. Istighal maksudnya menyibukkan diri. Melazimi, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sebab itulah beliau tidak berkahwin kerana saking sibuk menuntut ilmu sehingga lupa bahawasanya dirinya tidak berkahwin. Hebat Imam Nawawi. Sampai lupa untuk berkahwin. Masya Allah. Kerana beliau sangat tekun melazimi dengan menuntut ilmu. Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Habis. Sambung lagi. Taliban wa mu'alliman wa musannifan wa da'iyan ilallah. Disebabkan beliau itu tekun, yakni Imam Nawawi itu melazimi dirinya dengan menuntut ilmu, sentiasa menuntut ilmu, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, sehingga beliau itu adalah seorang penuntut ilmu yang zahir. Penuntut ilmu taliban, seorang penuntut ilmu yang zahir. Walaupun beliau sudah bergelar ulama pada zamannya, ulama yang sangat besar, tetapi tidak melupakan untuk sentiasa menuntut ilmu lagi, kerana beliau menganggap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu bukannya sedikit, tetapi banyak. Sehingga kan tak habis-habis Imam Nawawi menuntut ilmu, sehingga kan beliau tidak pernah berkahwin. Begitu kalau kita mahu faham. Sentiasa melazimi, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, sehingga dirinya walaupun sudah digelar ulama, turut ingin menggelar dirinya sebagai penuntut ilmu. Ingin juga menjadi penuntut ilmu lagi. Walaupun sudah berusia, walaupun sudah meningkat umurnya, walaupun sudah menghampiri akan kematiannya, tetap melazimi dirinya, tetap menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, sehingga tak nak tidak mahu status penuntut ilmu itu lari daripada dirinya. Tidak mahu melarikan status penuntut ilmu dalam dirinya. Ingin digelar penuntut ilmu
sehingga beliau wafat. Begitu. Wa mu'alliman, dan juga beliau seorang muallim, seorang guru kepada anak-anak muridnya. Beliau seorang penuntut ilmu dan beliau juga seorang guru. Masya Allah. Penuntut ilmu juga seorang guru. Wa musannifan, apabila sudah menjadi guru, maka kitab-kitab yang maka dengan ilmu-ilmu yang beliau telah belajar yang banyak itu, beliau telah menjadi pengarang kitab, pengarang banyak kitab. Antara kitabnya yang masyhur adalah kitab yang kita bahas sekarang ini, iaitu kitab Idah fi Manasik Haji wal Umrah. Wa da'iyan ilallah, dan menjadi seorang pendakwah, menyeru orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Imam Nawawi, seorang penuntut ilmu, seorang guru, seorang pengarang kitab, juga seorang pendakwah. Masya Allah, ini antara kerja yang mulia seorang ulama. Habis. Ma'al ijtihadu fil ibadati, serta tidak dilupakan Imam Nawawi itu bersungguh-sungguh ia Imam Nawawi pada ibadat-ibadatnya. Tidak lupa untuk sentiasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak ibadahnya sehingga kan tidak lupa. Walaupun beliau seorang ulama, beliau seorang penuntut ilmu, beliau seorang guru, beliau seorang pengarang kitab, beliau seorang pendakwah ke jalan Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap tidak merenggangkan diri dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Wa min muallifatihi, dan daripada muallif ni terbitan, dan daripada terbitan kitabnya. Begitu. Antara kitab-kitab yang beliau telah karang, iaitu yang masyhur disebutkan di sini sahaja. Yang masyhur disebutkan di sini sahaja. Banyak kitab Imam Nawawi yang beliau karang, tetapi di sini disebutkan segelintir sahaja. Iaitu antaranya kitab apa? Al-Majmu'u Syuruhul Muhazzab. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab, yakni pada menerangkan hukum hakam dan masalah yang berkaitan dengan segala unsur ibadah di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau kumpulkan hukum hakam dan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum fiqh di dalam mazhab Syafi'i ini di dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu'. Wa syarhu sahihi Muslim, dan syarah sahih Muslim pun beliau karang kitab hadis. Kerana sebelum ni kita baca beliau telah berguru
Sebelum ini kita telah tahu beliau telah mendengar dan juga membaca Kitabus Sittah, kitab hadis yang masyhur. Yang masyhur iaitu kitab hadis yang 6, iaitu Sahihain, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sunan At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. 6. Kerana beliau belajar ilmu hadis itulah daripada Kutubus Sittah itu, beliau telah mensyarahkan sahih kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim. Dan antaranya lagi kitab yang beliau karang iaitu Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis, kitab himpunan hadis yang apa itu menerangkan tentang kehidupan kita. Tentang kehidupan kita, beliau telah kumpulkan hadis-hadis di dalam kitab ini dan menerangkan tentang kehidupan sejagat kita, berkaitan dengan niat, berkaitan dengan apa itu syukur, berkaitan dengan segala sifat-sifat mahmudah, segala sifat-sifat mazmumah beliau terangkan di dalam kitab ini. Dan juga ada di dalam kitab ini menerangkan hadis-hadis berkaitan dengan sirah. Wal Azkar, dan kitab Al-Azkar, kitab himpunan bagi zikir. Wan Minhajut Talibin, dan kitab Minhaj. Kitab Minhaj, siapa yang khatam dan menguasai kitab Minhaj, maka beliau layak berfatwa. Orang yang layak berfatwa ini adalah mufti. Izan, jika dia telah mengkhatamkan dan menguasai kitab Minhaj, maka beliau layak untuk berfatwa. Beliau layak untuk mengeluarkan fatwa. Setelah dia menamatkan, mengkhatamkan kitab Minhaj dan menguasainya. Bukan sekadar khatam, tapi menguasai kitab tersebut. Menguasai kitab tersebut. Ini perkataan daripada para masyayikh Al-Azhar. Para masyayikh Al-Azhar. Mereka berkata, barang siapa yang mengkhatamkan dan menguasai kitab Minhaj, maka dia layak mengeluarkan fatwa, iaitu menjadi mufti bagi sesuatu negara ataupun sesuatu negeri. Begitu. InsyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama berazam untuk khatam kitab Minhaj dan menguasai segala hukum hakam berkaitan fiqh ibadat ini di dalam mazhab kita, iaitu mazhab Asy-Syafi'i. Lagi kitabnya Wal-Idah fi Manasi, dan kitab Idah lah. Kitab yang kita yang kita baca sekarang ini. Habis. Wa Rawdatut Talibin, dan kitab Rawdah, iaitu kitab fiqh juga. Di dalam kitab ini terdapat banyak masalah, banyak masail berkaitan hukum hakam fiqh di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wal Irsyad, dan kitab Irsyad. Kitab Irsyad ni kitab apa? Iaitu kitab ulum hadis. Kitab berkaitan ulum hadis, berkaitan dengan
ilmu yang kita mahu belajar berkaitan dengan hadis, iaitu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis marfu', itu antara ilmu berkaitan dengan hadis. Habis. Sikit lagi. Sikit lagi kita nak habiskan latar belakang Imamun Nawawi. Baik, sambung. Wa tuwaffi fi biladatihi Nawa sanata berapa ni? Sittah mi'ah sittun wa berapa ni? Sab'una Hijriyah. 676. Dan Imam Nawawi itu wafat di bandarnya, iaitu bandar beliau dilahirkan, di daerah yang beliau dilahirkan, iaitu daerah Nawa. Bila tu Imam Nawawi meninggal? Iaitu pada tahun 676 Hijriah. Dibesarkan di Nawa dan juga meninggal, dibesarkan di Nawa dan meninggal pun di Nawa. Rahimahullahu wa jazahu khairal jaza. Ini bentuk doa. Bentuk doa. Yakni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada Imam Nawawi dan mengganjarkannya, Imam Nawawi itu oleh Allah khairul jaza, sebaik-baik ganjaran atas sumbangan yang beliau telah sumbangkan, iaitu dari segi ilmunya. Sehingga sekarang Masya Allah, lihat bagaimana di surau-surau, di masjid-masjid, antara kitab-kitab yang beliau karang banyak telah disyarahkan oleh asatizah kita, yang telah diajarkan di masjid-masjid dan surau-surau akan kitab-kitab Imam Nawawi ini. Antara kitab yang masyhur yang diajarkan di surau-surau dan masjid-masjid di seluruh Malaysia adalah kitab Riyadhus Salihin antaranya. Kitab Al-Azkar pun ada. Kitab Rawdah tu kitab Rawdah jarang juga. Antara dua kitab ini, iaitu kitab Riyadhus Salihin dan juga kitab Al-Azkar, yang banyak telah diajarkan oleh para asatizah di negara kita, iaitu negara Malaysia. Banyak sudah diajar.
Dengan itulah berkat ilmu yang beliau telah belajar dan beliau telah turunkan kepada anak-anak muridnya, sehingga sekarang kitab-kitab yang beliau karang sampai kepada kita. Telah diajarkan oleh para asatizah kepada kita semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati dirinya dan juga mengganjarkan kepada Imam Nawawi sebaik-baik ganjaran yang tidak terhingga, kerana ilmunya sangat berfaedah kepada kita sehingga kini, sehingga zaman sekarang, terutamanya di negara Malaysia. Habis. Kita bicara tentang latar belakang Imamun Nawawi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca berkenaan dengan latar belakang hasyiah, tukang hasyiah, sahibul hasyiah, tuan punya hasyiah, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i, juga merupakan ulama dalam mazhab Al-Syafi'i. Habis. Baik, kita sambung pada kata ثم قال هو شيخ الإسلام العلامات إمام شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن محمد ابن علي ابن حجر الحيتمي الشافعي المكي. والله أعلم.